Mana Mawar? Tadi berkemas hutang awal. Entahlah dia. Exam sejarah tadi susah ke senang Bagi aku tak susah, tak senang. Tengah-tengah. Sejarah tadi ada masuk pasal negeri Perak. Aku rasa jawab aku salah lah. Baru aku teringat. Kan kita datang sini untuk buat tugasan. lah. Apa tajuk tugasan kita Okey, tajuk tugasan kita Perak Sejahtera. Tapi apa maksud sebenarnya? Aku pun tak tahu Perak maju ke sejahtera macam mana. Aku tahu. Ish, Mawar ni terkejut tau kita orang. Tapi aku tahu apa maksud dia. Maksud Perak Sejahtera tu pelan jangka panjang untuk jadikan Perak ni lebih maju dan makmur menjelang tahun 2030. Oh, mana kita nak faham? Aku ada cerita. Minggu lepas aku ikut ayah aku balik kampung dekat Bagan Datuk. Bagan Datuk? Ada apa dekat sana? Macam-macam. Korang nak tahu tak apa yang best kat sana? Apa dia? Ada hantu. Cuma ni. Nan, ada apa kat sana? Macam-macam. Tengok ni. Tengok apa, Nan? Ish, tengok je lah. Bagan Datuk tu ada masjid terapung atau nama dia Masjid Tuminah. Masjid tu besar. Baru je dibuka 2 tahun. Lepas tu kat sana ada JT juga. Kat sini orang-orang kampung selalu memancing. Daripada JT tu kita boleh nampak kampung nelayan. Banyak ekonomi yang sedang giat berlangsung kat JT tu. Contohnya macam jual beli makanan, perkhidmatan basikal rekreasi. Memang happening lah kat situ. Bolehlah jadi tempat santai dengan family dan kawan-kawan. Makanan kat situ pun murah-murah je. Yang penting, sedap. Bestnya. Lain kali kalau kau balik kampung, aku nak ikut lah. Itu baru betul pembangunan Mampang. Sejahtera rakyat, sejahtera alam. Yelah, Bagan Datuk sesuai jadi contoh untuk tugasan kita ni. Maksud Perak Sejahtera tu pun bukan sekadar cakap kosong. Betul. Bila pembangunan seimbang dengan masyarakat dan alam, barulah hidup semua orang tenang. Betul. Kenapa kau lambat, Mawar? Tadi lepas jawab paper sejarah, aku termenung pula kat tandu. Rasa macam sejarah hidup aku pula yang aku tulis kat paper tu. Dapat maksud dah kan? Jangan kita buat tugasan kita. Jom. Perak Sejahtera bukan sekadar slogan. Ia hidup dalam usaha rakyat. Dari laut ke darat, dari bandar ke kampung. Inilah Perak, negeri yang membangun bersama rakyat.